Bila datang malam-malam yang mulia pada 10 malam akhir, orang-orang Islam akan pergi tanpa mempedulikan sama ada pintu ni dibuka atau pintu ni ditutup. Maka tentera Israel akan menembak orang Islam. Tembak mati, pukul, tembak mati. Siapa yang follow saya daripada 2021? Ini bukanlah perkara aneh yang saya dah ceritakan pada tuan-tuan. Jadi kita bermulalah. Jual kasut, jual baju, jual seluar, kita kutip duit. Dan itulah pertama kali saya kenal Cinta Gaza Malaysia. Sebab Cinta Gaza Malaysia pada waktu beroperasi di dalam Tanah Gaza. Baik. 2022 dia bom lagi. Kenapa? Kerana bila saja orang Islam berdemonstrasi marah kerana tak dibenarkan menunaikan solat pada 10 malam akhir. Dan yang kedua, bila masuk je puasa 15, 16, 17, 18, Israel akan mengumumkan. Israel akan mengumumkan kepada penduduk dia, ini adalah hari mulia dia. Dia nak buat dia punya hari Paskah. Dia nak buat macam-macam hari dengan membawa masuk korban ke dalam Masjid Al-Aqsa dengan niat nak menyembelih korban ke dalam Masjid Al-Aqsa dengan niat nak menyembelihkan juga kambing dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Orang Islam akan keluar ramai bertahan. Bila bertahan, polis dia pukul bertempur. Menjadikan di sebelah tebing barat tiada persenjataan. Orang Islam yang tinggal di tebing barat ni kuat persenjataan di bahagian luar Baitul Maqdis. Iaitu mereka yang tinggal di Tulkarem, kita ada Brigade As-Suraya di sana. Ada Hamas pun di sana. Ada PLO pun di sana. Dan satu lagi tempat tu nama dia Jenin dan satu lagi Kilkia. Ini dia 3 kamp yang orang Islam ada senjata. Dan kamp ni jauh nak datang ke Masjid Al-Aqsa. Dan nak datang pun tak boleh sebab di banner tembok-tembok tinggi yang di mana mereka akan disekat. Kerana di bahagian tebing barat ni dia ada tembok-tembok yang memisahkan wilayah-wilayah orang Islam. Baik, saya jelaskan pada tuan-tuan. Kalaulah kita bagi tahu kata kita ambil benda ni gagal. Kita nak bangun tak Gaza sekali lagi? 2014 dibom. Kemudian Turki bangunkan balik hospital dia. 2016 dibom. Indonesia bangunkan balik hospital dia. 2021, 2022 dibom. Dibom dan inilah pengoboman yang paling besar hinggalah 90% tanah di Gaza telah pun menjadi rata. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, kalaulah pada titik yang kecil ni, kita rasa sia-sia. Menghantar makanan ni sia-sia. Bagaimana kita nak lalu titik yang besar? Besok kalau fundraising dibuat, Perdana Menteri pula kata, nanti tuan-tuan masuk. PM tak payah bagi duit lah. Kenapa kita nak bagi duit pada Gaza? Perjanjian ni rapuh. Kalau kita katakan kita nak bangun sekarang ni, katalah Gaza ni dah sampai perjanjian. Tuan-tuan dah tengok siapa yang follow saya duk brief tuan-tuan tentang Gaza ni, perjanjian ni rapuh. Maka kita kata kita nak bina tak hospital baru kat atas orang Gaza, rumah baru kat atas orang Gaza, dan kita nak bina tak sekolah baru atas Gaza. Nak pegang pada ceasefire yang bawa kepada perjanjian resolusi 8203 PBB, 2083 PBB. Tengok balik resolusi 2083 PBB. Nak bina balik tak? Ramai orang kata, kalau dah tak ada jaminan Gaza pernah dibom sampai sekarang, apa punca Israel bom Gaza sampai sekarang? Adalah untuk menimbulkan rasa putus asa kepada dunia dengan melihat bagaimana Gaza dihancurkan. Nanti saya cerita pula psikologi macam mana kita dipukul dalam penjara dengan tujuan kita tak datang lagi. Sama je, dia punya psikologi dia dah faham. Kelemahan manusia adalah apabila mereka nakkan kejayaan, gagalkan mereka. Kerana orang yang hendakkan kejayaan akan mudah terasa gagal. Kalau kita tak ada apa-apa pandangan tentang Palestin, apa berlaku pun kita tak kisah. Tapi bila kita ada perasaan kat atas Palestin, kita akan berusaha. Dia tahu. Orang yang mempunyai expectation yang sangat tinggi, kan, hancurkan expectation tersebut. Maka dia akan ulang hancur. Lepas ni, katalah tuan-tuan kata ada 100 juta. Tuan-tuan kata baik bina hospital. Dipucungkan orang kecoh, hospital tak ada. Baik kita bina duit tu untuk negara kita. Baik kita bina sebab kita kata nanti kalau bina, kalau berulang lagi serangan seperti mana Israel lancarkan pada 26 Oktober 2023, Gaza akan kehilangan lagi. Nak masuk duit lagi. Kerana ini yang Israel nak. Tanam dalam fikiran kita bahawa setiap kali kamu datang, kamu akan gagal. Kerana orang-orang Yahudi tahu salah satu daripada psiki manusia adalah mudah dicederakan oleh kegagalan. Salah satu psiki manusia, dia akan ukur kejayaan dia. Bila dia ukur kejayaan dan kejayaan tu dianggap gagal, maka manusia yang berotak dagang dipanggil sebagai berfikir secara perniagaan. Mereka akan rasa gagal. Maka itulah saya jelaskan. Bila setiap kali kita melihat kegagalan, kita akan kata apa? Jangan buat kerana dia akan gagal. Saya akan tanya balik, kalau selepas ni Gaza nak dibangunkan semula, apakah kita akan menjadi penentang kepada pembangunan? Kita tak kisah duit Saudi apa semua, duit kita. Dan kemudian kalau fundraising dibuat untuk membangunkan tapak yang ada 10 ekar oleh MAPIM ni, yang Malaysia nak bangunkan hospital, dan Malaysia nak bangunkan sekolah, dan Malaysia nak bangunkan pusat kebudayaan yang kita nak bangunkan. Jadi apa yang saya nak jelaskan kepada tuan-tuan, semua perkara hari ini yang kita lakukan akan digagalkan oleh Israel. Kerana Israel tahu menggagalkan benda inilah yang akan kemudiannya mencederakan banyak orang.
untuk membuat perkiraan semula bahawa jangan teruskan benda yang gagal. Jangan teruskan benda yang gagal dan jangan teruskan benda yang gagal. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam picture yang lebih besar, tentang keadaan di Gaza, adalah selepas ini, apa yang Israel lakukan adalah enggan ataupun mau merendahkan pintu perjanjian ni kerana dia tak ada dalam perjanjian ni, dia tak sign perjanjian ni. Perjanjian ni sangat rapuh. Kalau kita kira calculation, perjanjian ni sangat rapuh. Kita akan berfikir balik. Berbaloi tak menggunakan 80 bilion walaupun PBB mengatakan dia ada kecukupan untuk menaja 50 bilion dan Arab Saudi, Qatar dan UAE pun telah menjamin mereka akan memberi ketidakcukupan yang ada ni semua di bawah tanggungan mereka. Tonton tengok balik pledge PLEGE dalam Arab Leaks 2025. Pledge ni telah dibuat, negara-negara Arab yang bersetuju ni telah memberi jaminan mereka boleh membantu semula Gaza. Dalam waktu yang sama PBB membagi tahu mereka akan membantu semula. Tapi timbul persoalan. Kalaulah bantuan ni dibuat dan Gaza dibom sekali lagi, maksudnya beginilah, Hamas tak akan hilang. Dia akan bangkit lagi dengan nama lain ataupun nama Hamas. Berarti orang Palestin akan berjuang. Pembangunan adalah satu hal, nak membangunkan Gaza yang sedang musnah. Rakyat Palestin pula mahukan tanah air dia untuk mereka. Ada dua konflik. Kita nak bangunkan semula Gaza yang musnah, pada masa yang sama rakyat Palestin nak menjuangkan tanah air dia. Bila dia perjuangkan tanah air dia, serangan akan berlaku. Pembangunan ni kita buat akan musnah balik. Dia ada dua perkara yang tuan-tuan kena fikir. Terutama saya nak tujukan kepada ustaz yang mengatakan sama ada daripada Izi Korban tu, Ustaz Izi Korban tu. Saya tak tahu nama dia dan seorang lagi ustaz. Saya nak jelaskan, kita nak bangun balik atau tidak? Perjanjian ni tak jamin bahawa Israel tak akan menyerang Gaza. Orang Palestin tidak berumah, tinggal di dalam kemah. Orang Palestin tidak mempunyai hospital. 170,000 orang cedera. Tuan-tuan tengoklah keadaan Gaza sekarang. Kita nak bangunkan tidak, ataupun kita kata tak payah bangun. Kalau kita bangun, dia boleh balik-balik seperti Gaza ada sekarang. Inilah saya jelaskan kepada tuan-tuan, kebijaksanaan bagaimana Israel memahami psiki orang-orang di dunia, termasuk psiki orang Islam. Iaitu, apabila mereka gagal, mereka tak akan mencuba lagi. Penyakit manusia yang paling jahat dan yang paling mudah untuk kita hasut adalah buat mereka rasa gagal. Bila gagal, mereka rasa serik dan mereka akan berdebat dan bertikai-tikai. Maksudnya kita kata sekarang, kita nak bina balik. Kita nak perjanjian yang lebih kukuh. Kita kata, tak boleh berpegang pada perjanjian ceasefire. Kena pegang pada resolusi PBB. Bila resolusi PBB, di mana sekiranya mana-mana tentera Israel mengebom mana-mana kawasan yang telah dibangunkan infrastruktur di bawah PBB, dia akan dikena hukuman. Amerika akan veto. Sebab Amerika tak tahu. Satu masa sekiranya Hamas berjuang kembali, Israel kena serang. Pada waktu yang sama, kita kata banner semula, kalau dia bom balik jadi macam Gaza sekarang, apa arti dia? Berarti konflik dia, kita tahu orang Palestin ni dia bukan nak rumah, nak apa, kita yang nak bagi. Kerana kita kasihan, dia nak juga tanah air dia. Berarti akan ada konflik, orang-orang Palestin akan terus berjuang. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bersimpati akan terus membantu. Dan konflik tak boleh menjamin Palestin yang dibina selepas dia dengan berapa banyak pun akan tidak dimusnahkan. Maka akhirnya tuan-tuan, kita akan tinggalkan mereka. Seperti mana kita merasa serik dengan kisah Afghanistan, kita akan serik dengan kisah Sudan, kita akan serik dengan kisah Somalia. Tapi ada beza dia. Kerana Palestin ini kita nakkan dia. Kerana ini adalah tanah yang ada Masjid Al-Aqsa. Itu saja membezakan. Kita tawar hati dengan Somalia kerana kita kata daripada Jeneral Farah Aidid dan Hassan Mahdi perang pada penghujung awal tahun 80-an sampai sekarang tak boleh selesai. Kita kecewa dengan Afghanistan. Mereka menghalau ke Soviet Union yang masuk tahun 79, keluar tahun 85, mereka berperang sama mereka, 91 masuk pula, kemudiannya Amerika Syarikat masuk pada tahun 2001 dan lepaskan. Cuma beza dia, saya jelaskan kepada saudara, Palestin telah dilihat dalam konteks yang lain. Satu, ini bukan krisis dalaman, ini adalah penjajahan. Dia tak sama. Orang Yaman ni kita kata, kamu kenalah berdamai, barulah kamu boleh maju. Orang Somalia kita kata, kamu kenalah berdamai, baru boleh selesai. Di Libya sekarang, kamu kenalah berdamai, baru boleh selesai. Sebab dia adalah krisis perpecahan orang Islam di dalam negara dia. Di Palestin, kes dia berbeza, dia adalah penjajahan. Dan yang kedua, Palestin ni adalah bumi di mana ada Masjid Al-Aqsa. Ini klaus yang mesti ustaz-ustaz faham. Bahawa Gaza ini adalah pintu masuk. Di mana kita nak ambil Gaza, stabilkan Gaza. Kemudian kita kena ambil tebing barat, stabilkan tebing barat. Kemudian barulah kita minta sebuah negara Palestin merdeka. Sebab tu kalau tuan-tuan faham tentang liberation, tuan-tuan saya fikir kata janganlah fikir tentang humanitarian saja. Perkataan yang paling mudah saya katakan bukan bantuan kemanusiaan, tetapi tuan-tuan kena sampai kepada fasa memperjuangkan kemerdekaan Palestin. Ini yang saya nak ingatkan kepada tuan-tuan bila tiap-tiap kali kita mengalami traumatik gagal. Kita traumatik gagal ni,
saya boleh bagi tahu perjalanan sumut ni banyak ditaja oleh kerajaan Turki. Penaja utama kerajaan Turki, tapi dia taja melalui IHH ataupun IHH lah. Kemudian fundraising yang dibangunkan oleh Eropah dan tuan-tuan yang menyokong fundraising di Malaysia. Jumlah dia kecil. Berbanding yang kita kata nak bina hospital, nanti kita akan terutama saya ucap terima kasih juga kepada selain daripada Islamic Relief Malaysia yang ada sekolah di sana. Kemudian kita ada banyak lah ya. Dan terima kasih juga pada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Datuk Khalid Muhammad Jiwa, kerana mereka pun ada sekolah di sana. Dan sekolah mereka dibom penuh. Berarti selepas ni kalau nak dibangunkan semula, kita akan kata bangun, tapi seorang lagi pihak akan kata jangan bangun dulu. Jangan bangun dulu. Nanti kalau Israel tak tanda tangan perjanjian ni, dia bom balik Gaza akan jadi rata. Maka akhirnya perdebatan kita semua balik pula kepada dibom ataupun tidak. Maka Gaza akan tinggal macam tu. Dah selesai dah sekarang. Jaminan perang dah selesai. Saya nak tunjuk fasa nanti kalau kita sampai ke perdebatan. Sekarang ni kita duduk berdebat mudah. Okey, dapatkan dulu ceasefire dan berikan Gaza ni untuk pembangunan semula. Nanti tuan-tuan akan petikai pula. Habis dah fasa ni, tuan-tuan tak petikai semua dah. Tuan-tuan petikai. Jadi kalau kita bina hospital, dia bom balik. Puak-puak yang tak bersimpati dengan Palestin akan tekan kerajaan Malaysia dengan mengatakan jangan bagi bantuan sebab mereka telah bom hospital yang dibangunkan oleh Kuwait. Mereka telah bom hospital yang dibangunkan oleh Indonesia. Mereka juga bom hospital yang dibangunkan oleh Turki. Tentu tuan-tuan tengok kan nama Turki Hospital, Al-Kuwaiti Hospital, Indonesian Hospital. Indonesia Hospital ni berada di bahagian Gaza Utara, di Northern Gaza. Berarti timbul persoalan. Apakah kita akan membantu ketika tiada jaminan pembangunan semula Gaza ni akan terjamin tidak dibom? Sebab tu saya bagi tahu pada tuan-tuan, keletihan dan juga kebolehan tuan-tuan berfikir. Kekuatan dan cara tuan-tuan melihat perspektif ni, dia akan makan masa yang panjang. Menanam kegagalan ni berlaku dalam sumut. Menanam kegagalan berlaku dalam pintu Rafah ditutup. Sekarang kita pun kecewa, kebanyakan makanan dah rosak sebab dah 2 tahun tunggu giliran tak dapat. Saya jelaskan pada tuan-tuan. Sumut darat ni dia ada 2, bukan sumut darat yang belarak. 30 trak Malaysia yang dibawa masuk. Sama sebelum sumut laut ni pergi kan, saya dah bagi kepada tuan-tuan. Saya akan pergi ke sumut darat dulu. Kita dah minta semua orang bagi. Kerajaan Mesir bantu kita. Trak kita ni dapat pintas queue. Dan sampai sekarang 6 minggu tak boleh masuk sebab Israel tak benarkan. Dia jadikan 17 trak. Kerana Mesir kata trak yang sedang menanti giliran mengikut permohonan ada 6,000 trak. 6,000 trak. Kita tak tahu kita duduk list yang keberapa. Dan hari ini, minggu ni jatuh 17 trak. Sebab Israel tahu orang Islam akan banyak hantar bantuan pada bulan menjelang Hari Raya Aidil-Adha. Dia sekat lagi makanan tu. Supaya pada Aidil-Adha ni orang Palestin lebih menderita. Berarti semua kegagalan ni ditanam kepada kita untuk kita merasa gagal. Tapi apakah ini yang kita nak? Saya nak kata kan, kalaulah sumut ni tak ada kan, tuan-tuan tak bincang, sumut ni tak ada kan. Okey. Kita tak bincang. Kemudian kita hanya bincang tentang pintu Rafah. Yang tuan-tuan tak ambil berat kerana pada dalam pintu Rafah kita tak ada gerakan yang besar-besar mengenai bagaimana nak menceritakan pada tuan-tuan tentang susahnya makanan nak masuk pada pintu Rafah. Pintu Rafah ni kita dah apply dan kita dapat. Kerana Perdana Menteri ni cakap dengan Jeneral Sisi, dia bagi jaminan kita dapat potong queue. Kita pun hantarlah pasukan sumut darat kita masuk 6 minggu. PU Rahmat ada di sana dengan Ustaz Ashraf. Tapi queue ni tak lepas sebab Mesir kata dia dah benarkan dah. Israel yang tahan daripada 70, dia dah rendahkan jadi 17. Dia jadi 40, sekarang jadi 17 menjelang minggu ni. Minggu bulan Syawal. Berarti saya jelaskan kepada tuan-tuan. Ketakutan dan juga apa yang kita rasa tentang gagal, dia akan berpanjangan. Kalau kegagalan ni kita nak kata bahawa buat apa buat kerana gagal. Sebab tu yang tinggal kepada kita adalah usaha. Kena berusaha tuan-tuan. Sebab hampir pasti dah kegagalan tu. Kegagalan pintu darat, kegagalan pintu. Cuma kita ni orang yang beragama. Walaupun orang barat ni dia kata kena usaha because willpower. Orang barat dia menggunakan istilah berusaha sebab ada willpower. Berusaha sebab ada political power. Ini pandangan orang barat. Pandangan kita pula lebih kuat kerana kita kata berusaha dengan satu hari akan dapat izin Allah. Berusaha dengan satu hari dapat izin Allah. Tapi kalau semua orang beranggapan, tak apalah kita tak gerak sumut 3.0. Tapi makanan yang nak masuk daripada pintu Rafah tak boleh masuk. Kemudian kalau kita nak bangunkan tadi, saya kata tadi kan 60 bilion dolar USD. Kerajaan mungkin nak membentangkan satu resolusi di Parlimen. Kerajaan akan membentangkan satu kertas di Parlimen mengatakan Malaysia nak menyumbang sekian-sekian. Akan adalah penentangan. Sebab tuan-tuan akan kata kalau kita bina hospital dia bom. Tak tengok ke dia bom berkali-kali. Kita bina hospital dia akan bom kan Gaza dah kata. Maka saya bagi tahu dekat tuan-tuan. Kegagalan inilah yang sebenarnya musuh utama. Dan kegagalan inilah perang yang paling besar yang berada di tangan kita.
sekarang. Itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham apa yang tuan-tuan selalu sebut tentang gagal. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, tiada jaminan tentang akan ada satu hari di mana semua benda yang kita impikan berjaya tentang Palestin ni ada jalan dia, belum nampak jalan dia. Yang ada pada kita adalah berusaha dan ada keyakinan bahawa potensi untuk gagal tu tinggi. Berusaha dan potensi untuk gagal tu tinggi. Cuma sebab orang barat dia berpegang kepada hal dunia, political will. Kita usaha, lepas tu kita tekan Amerika bahawa jangan bom. Kita usaha, kita tekan kesatuan Eropah, kalau bom kita akan boykot Israel. Dia boleh usaha. Kita pula ada sikit. Dalam agama, kita ada keyakinan besar. Usaha, mohon Allah beri perlindungan. Usaha, mohon Allah beri perlindungan. Jadi, kedua-dua. Orang-orang kafir yang mencintai kemanusiaan mengatakan berusaha dan mereka akan mencari political will. Kita orang Islam kata berusaha dan kita mohon redha Allah. Maka itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Kerana tuan-tuan hanya mungkin akan melihat skop perbincangan mengenai Gaza. Adalah skop semua. Tapi tuan-tuan tak pernah ada kesempatan meneliti Gaza dalam konteks Palestin yang saya sebut tadi. Sebab tu bagi orang-orang Islam, kalau kita tak dapat Gaza, tuan-tuan, di tengah-tengah tekanan dunia yang ada peluang, kita tak boleh minta dunia bantu kita untuk dapat Masjid Al-Aqsa. Sekarang ada Gaza. Masyarakat dunia melihat Gaza isu kemanusiaan. Mereka datanglah ramai-ramai menyokong. Dapat 157 undi untuk Palestin mereka. Tapi kalau kita nak Masjid Al-Aqsa, kita akan berjuang bersendirian sebab kita tak boleh minta kesatuan Eropah menyokong kita untuk memulangkan Masjid Al-Aqsa pada kita. Kita tak boleh minta sokongan daripada negara-negara bukan Islam di bahagian Afrika dan negara-negara yang bukan Islam yang banyak ada di selatan Amerika untuk mengundi bagi mengatakan Baitul Maqdis Timur mestilah diberi pada orang Palestin. Kita tak akan dapat. Kita 57 negara tu je. Itu pun dah ada 2-3 negara yang iktiraf Israel. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham bahawa Gaza kita dapat sekarang ambil peluang ini sekarang kerana Barat sedang menyokong kita kerana isu kemanusiaan. Tapi besok kita akan bersendirian untuk mendapatkan Masjid Al-Aqsa. Sebab kalau kita nak bawa resolusi, sekarang kita ada kawan kita Somalia, kita ada kawan kita Pakistan di dalam United Nations Security Council. Dia tak boleh bawa ujah meminta undi Majlis Keselamatan meluluskan resolusi bahawa Baitul Maqdis hendaklah dipulangkan kepada orang Islam dan Masjid Al-Aqsa dieksklusifkan kepada orang Islam tanpa ada hak Israel untuk menjaga pintu dia, untuk mengawal, untuk menentukan pukul berapa kita boleh masuk semayang, pukul berapa kita kena keluar semayang. Kita akan bersendirian pada waktu tu. Berarti waktu tu kegagalan akan menjadi lebih tinggi sebab kita tak ada kawan untuk bercakap tentang keimanan kita kehadap Masjid Al-Aqsa. Kita tak boleh dapat sokongan daripada kawan-kawan kita yang datang daripada Amerika Latin kerana mereka tak mengalami perasaan yang sama. Sebab ini adalah hal Al-Quran, ini adalah hal keimanan. Kita tak boleh dapat sokongan daripada 16 sekutu kita di Eropah. Mereka hanya boleh bantu Gaza saja kerana Gaza understood by human language. Ini adalah satu genocide. Tapi kalau kita nak ambil Masjid Al-Aqsa, kita nak letak di bawah apa? Maka saya jelas pada tuan-tuan, perjuangan dia akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Kalau sedikit sekarang kita dah rasa gagal, macam mana kita nak lalu tempoh-tempoh yang panjang untuk mendapatkan kembali Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin mereka? Itu yang saya jelaskan. Jadi saya harap tuan-tuan maklum kalau ada soalan yang saya saja nak gurau je, yang kata cakap je pandai kan. Kau suruh dengar pun bodoh. Saya at least cakap je pandai tak apa. Saya suruh kau dengar pun kau bodoh. Ni saya bergurau lah, bagi iklan kat dia. Supaya dia kata, rupanya komen aku orang ni baca. Bagi dia gembira sekejap. Kurang-kurangnya berlapang dada lah dia nak berkorban besok. Ataupun dia terkorban besok. Nak doa orang terkorban tak boleh. Supaya berlapang dada dia berkorban besok. Ataupun berlapang dada lah besok kalau dia terkorban. Sebab saya baca komen dia. Law Society Kalau tuan-tuan apa nak tanya, saya spek untuk tuan-tuan. Nanti lepas ni saya akan cerita sebab di sini open. Bila open saya akan cerita kat tuan-tuan nanti bagaimana pula Israel menanamkan kepada kami semua yang pergi ni untuk jangan datang lagi. Tetapi kesilapan. Kerana sebenarnya cara Israel melayan peserta sumut menjadikan semua orang akan datang tahun depan. Menjadikan semua orang akan kembali. Nanti saya akan cerita kat dia bagaimana proses-proses tahanan, proses-proses penderaan, proses-proses penyiksaan yang dilakukan sebenarnya memberi kekuatan untuk semua orang berjanji akan datang balik. Jadi saya ambil soalan dulu. Saya dekat Langat sebab ada kawan saya. Dia panggil saya buat majlis. Dia jemput saya makan. Saya kata bagilah saya bercakap sekali. Jadi kalau tuan-tuan tengok ni, harap semua dalam keadaan ready. Saya flip kamera. Saya ni dekat majlis, orang jemput saya datang hari raya. Tapi saya selalu merampas majlis raya orang dengan buat kisah Palestin. Dia panggil, ni kawan-kawan ni, mereka ni berkumpul untuk bayar raya sebab 7-8 keluarga kan.
nak beraya ada kondominium 5 bilik pun tak boleh nak muat ni, ramai. Mereka buatlah majlis raya. Jadi kawan saya ni jemputlah saya datang ke majlis raya dia. Dia kata, saya kata kalau jemput datang boleh lah, tapi sanggup ke adik-beradik kau dengar aku cerita pasal Palestin? Dia kata boleh. Jadi saya sukalah benda-benda tak perlu ramai orang pun. Sebab saya ada tuan-tuan dalam live. Mereka panggil saya dekat satu tempat ni, nama Mariam apa resort? Teratak Bonda Mariam ni. Sebelum saya cerita detail tentang bagaimana penderaan dan penyiksaan orang-orang Israel, tentera Israel terhadap peserta-peserta Sumut akan menjadikan, saya jamin, tahun depan ramai akan balik dan menyertai dia. Dan bagaimana sebenarnya semakin teruk kita diseksa, kita akan tahu bahawa dialah tidaklah teruk seperti mana yang kita bayangkan. Sebab kesilapan besar, cantik tempat ni. Nama dia Bonda Mariam Resort ni. Tuan-tuan Google lah cari Bonda Mariam Teratak Bonda Mariam. Ni perniagaan orang Melayu, saya promote lah. Saya promote free ya. Kalau tuan-tuan nak cari Teratak Bonda Mariam, tuan-tuan datang. Jadi oleh kerana dia orang ni dah sepupu, sepapat, dua pupu, dua papat dah terlampau ramai. Tak ada rumah yang muat, mereka pun berkongsi 7-8 keluarga sambut Hari Raya Aidialfitri kat sini. Baik, sekarang saya cerita kat tuan-tuan tentang penjara. Kopi teduh. Kopi dia teduh. Sekejap saya flip balik kamera. Baik. Ada persoalan nak tanya? Saya minum air sekejap Boleh. Saya tak tulis kot kisah Sumut sebab tuan-tuan boleh beli buku Sumut daripada e-book Musa Muwairi. Saya rasa lepas ni pun si Harod akan tulis buku tentang Sumut. Saya tak tulis lah kot. Saya dah banyak video dah. Siapa tanya apa sekejap sebelum saya pindah ke yang lain. Sekejap. Saya tak dibukukan. Maaf, bos you, saya tak bukukan. Buku saya akan baru dilancarkan pesta buku minggu depan adalah anekdot buku. Buku saya yang ke-21 dalam siri anekdot yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anekdot yang ke-6 akan dilancarkan. Saya tak tulis kisah semua. Saya cerita tuan-tuan hari-hari dah nak tulis macam mana. Guna hantar-hantar. Okey, baik. Saya cerita tuan-tuan. Bila tuan-tuan pergi dan tuan-tuan ditangkap dan termasuklah tahun paling banyak Sumut flotila jalan adalah tahun yang dianjurkan oleh kerajaan Turki 560 orang. Tahun-tahun yang lain dalam jumlah bot yang kecil, tahun lepas lebih kurang 360 orang. Tahun ni 420 orang. Apabila mereka melakukan penyiksaan, yang tuan-tuan kata persiksaan melakukan penyiksaan. Ingat orang yang masuk dalam penjara biasa, mereka datang daripada orang yang melakukan kes-kes jenayah. Bila tuan-tuan letak mereka dalam penjara yang sama dan memberikan mereka siksaan yang sama, dia tak ada solidariti sebab mereka datang sebagai penjenayah. Israel ni dia nak layan orang Sumut ni sebagai penjenayah. Maka dia seksa. Sebenarnya tuan-tuan, apabila kamu tahan sekumpulan orang di dalam kontena dan kamu tahan dia di tengah panas dan malam kamu biar dia sejuk. Orang-orang ni mempunyai tema yang sama. Mereka datang demi Gaza. Dan setiap kali mereka duduk, mereka bersolidariti. Kita tak heran, inilah yang kita akan buat. Bila setiap kali kawan kita ditembak, kawan kita dipukul, kita akan menjerit, kita akan berbantah. Dia membentuk solidariti. Jadi kita akan ada rasa bahawa kawan kita daripada Turki, kawan kita yang datang daripada Perancis, kawan kita yang datang daripada Sepanyol, kawan kita yang datang daripada Amerika, ada 63 warga negara. Termasuk tempat saya ditahan ni ada seorang perempuan daripada Vietnam. Saya banggalah sebab satu dia kerja Singapura dan dia suka Malaysia. Almost setiap tahun dia akan datang ke Malaysia. Kita pun duduk. Dan bila kita duduk kita akan sentiasa berceritakan bahawa apa yang kita lalui ini tak akan sama dengan apa yang dideritai oleh rakyat Gaza. Sebab kita dah hidup dalam satu frame. Jadi setiap kali kita dikurung, dia mengukuhkan lagi proses komunikasi kita. Semua orang menyimpan iltizam yang lebih kuat. Semua orang saling menyokong. Dan semua orang saling menghargai. Jadi dia kurung. Dia bawa ke darat, dia pukul. Saya beritahu penghinaan-penghinaan dia buat. Satu adalah menampar kepada kita. Where you come from? Malaysia. Pam, pam. Where you come from? Malaysia. Pam, pam. Dia akan buat benda-benda yang menghina. Dia suruh saya tunduk. Dan saya kena cium punggung orang yang ada depan saya. Sebab yang ditahan ni semua kena tunduk. Bila kita kena tunduk kan. Dia paksa saya cium punggung orang depan saya. Saya tak angkat kepala.
Semua penghinaan-penghinaan ini telah menjatuhkan kita pada satu titik. Bahawa apa yang mereka lakukan akan menjadikan kita lebih kuat. Kita akan menjadi lebih kuat. Sebab tu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Setiap tahun, peserta yang sama akan mengulang untuk memohon. Cuma kita terpaksa bergantung sama ada kita diterima ataupun tidak. Jadi daripada 420 orang yang ada tahun ni, 50 adalah mereka yang telah datang berkali-kali. Termasuk ada yang capai 5 kali. Kalau Surya tu, SURYA, dia daripada Australia. Dia ni kali kelima. Tahun lepas dia kali keempat. Saya jumpa dia. Berarti orang-orang ni akan pergi. Kerana satu saya jelas kepada tuan-tuan. Penghinaan akan menjadikan orang rasa kerja dia lebih mulia. Orang kena tampar, kita tahu. Yang kedua, kita tahu. Inilah had yang mereka boleh lakukan. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Pada hari di mana nak berpisah, last tu kita kena pergi ke sebuah hospital di Turki. Kita pergi ke sebuah hospital di Turki. Saya tak nampak ada orang menangis dan saya tak nampak ada orang bersedih. Yang patah tangan ke, yang apa ke, semua akan bagi tajam. Dia panggil common I remember your face. I want to see you next year. Setiap kali kita akan cakap macam tu lah. Saya jumpa dengan bekas Kapten Kapas yang last. Nama dia Abdul Rahim. Orang Turki yang menggunakan nama Arab. Sebab dia datang daripada keluarga yang mengamalkan tarekat di Konya. Konya ni bandar tarekat, bandar sufi. Saya jumpa dia berulang-ulang. Zinal. Dia tak boleh panggil saya Zainal. Dia Zinal. Remember, you promise me in the name of Allah, I want to see your face next year. Saya pun peluk dia, Captain. For sure. InsyaAllah, I'm be here next year untuk 3.0. Sebab semua orang sedar bahawa selagi kamu ditekan dan sebanyak mana pun kamu diseksa, orang dah tahu, oh ini saja para sesaan. Sebab tu saya jelaskan salah satu kesilapan yang paling besar. Mereka telah menetapkan apa yang dipanggil sebagai ini je kesesaan dia. Sebab sesaan ni kalau dibayangkan dia takut. Bila dah macam tuan-tuan pernah jumpa hantu lah. Tuan-tuan jumpa pocong kali pertama. Dia lompat kan. Tuan-tuan terkejut lah. Balik demam 3 hari. Kalau pocong yang sama melompat lagi minggu depan, tuan-tuan maki dia. Sebab itulah pocong. Rupanya itu aja. Terkejut lah kali pertama. Balik demam 3 hari. Datang untuk bomoh. Dia sembuh-sembuh sirih pinang. Dia sembuh-sembuh sirih pinang. Dia bagi mandi dekat simpang jalan. Semua. Datang sekali lagi pocong yang sama. Makan penampar dia. Sebab pintu ketakutan itu telah pun tertutup. Sebab dia telah dibuka. Tuan-tuan nampak, oh di dalamnya tak ada apa. Di dalamnya bahawa tabah yang Allah bagi ni, kita hanya perlu pakai 20% je nak hadapi benda ni. Bila kita kena pukul, kita kena hina, kita kena apa, oh kita rasa rupanya sabar yang Allah bagi ni 20% je kita pakai untuk ujian ni. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan. Dia bukanlah sesuatu perkara yang menjadikan semua orang rasa serik. Sebab baloi dia tu, serik dengan baloi dia. Baloi dia adalah kerana kita nak Masjid Aqsa. Mostly orang Islam yang pergi sana. Kita tak pegang pada Gaza semata-mata, kita pegang pada Masjid Aqsa. Bagi orang bukan Islam pergi sana, dia berpegang pada genosid, untuk menghentikan genosid. Maka itu saya jelaskan kepada tuan-tuan, apa yang dilakukan kepada semua orang. Sebab tu tuan-tuan tengok balik kan, tuan-tuan marah seolah kami pergi bercuti kan. Tuan-tuan adalah tadi satu kape mana tak masuk dalam saya punya page kan. Saya duk cerita pasal miskin dekat Coket. Dia kata saya baru balik bercuti. Saya kata, wahai kafir, pergilah kamu dengan jalan kamu. Sebab rupa-rupanya tuan-tuan, saya bagi tahu apabila dibuka pintu ketakutan tu, kita kata mereka bukanlah bangsa yang menakutkan pun. Apabila dibuka pintu kekejaman, kita rasa apa? Kita kata ini bukan kekejaman pun kalau nak diuji pada kemahuan kita. Sebab tu tuan-tuan rasa orang ni macam pergi bercuti, balik tuan-tuan tengok CEO kapal. CEO kapal orang paling teruk kena. Dia kena jalan itik di bawah lagu. Tuan-tuan dengar lagu Hativah. Tuan-tuan dengar ni, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan lagu kebangsaan Israel. Supaya tuan-tuan kaji lebih dalam. Tuan-tuan pergi dengar lagu ni, kemudian tuan-tuan akan bagi tahu betapa besar perjuangan yang tuan-tuan tak tahu dan orang Israel telah menjadikan ini adalah lagu kebangsaan yang baru. Saatnya saya nak dapatkan tajuk lagu dia supaya tuan-tuan ni tu Israel Anthem ni. Okey, Israel National Anthem. Okey. Bila tuan-tuan dengar lagu ni, tuan-tuan tahu ayat dia apa? Ayat yang akhir adalah Jerusalem itu adalah bandar kita. Jerusalem tu adalah Baitul Maqdis. Saya tukar lagu ni jadi 2014. Jadi saya bagi tahu Hativah ni, tuan-tuan dengar. Lagu tu apa ayat last dia? Ayat last dia adalah hendakkan Masjid Aqsa. Sebab Jerusalem, sebab bagi memenuhi puak Zionis, dia kata tanah air. Bagi nak memenuhi puak ultra nasionalis, dia nakkan Masjid Aqsa. Hativah ni. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham bahawa
ketika kita masih lagi bertekak, kita masih lagi berdebat mengenai usaha-usaha yang kita buat, kita tak tahu berapa jauh dah mereka telah menanam hingga dah lagu kebangsaan mereka yang baru ditukar untuk membolehkan Israel ini meletakkan dalam anthem song dia lagu untuk mendapatkan Jerusalem atau Baitul Maqdis, di mana ada Masjid Al-Aqsa adalah sebahagian daripada lagu kebangsaan. Itu saya tak nak cerita lagi bendera, dah berapa kali dah saya live dengan tuan-tuan dan cerita bendera. Yang mana dalam bendera Palestin tu ada 6 bintang. 6 bintang berarti 6 wilayah yang akan mereka duduki. Satu adalah Palestin, yang kedua mendapatkan Semenanjung Sinai di Mesir, itu jadi 2. Mendapatkan Sungai Litani di selatan Lubnan, itu menjadi yang ketiga. Mendapatkan garis Damaskus, itu menjadi yang keempat. Mendapatkan seluruh wilayah Jordan dan Iraq, itu menjadi garis kelima. Dan sepertiga Arab Saudi, itu garis yang keenam. Itu menjadikan konsep belang atas tu kan, dari Sungai Nil sampai ke Sungai Furat. Barulah ada 6 bintang Daud. Itulah kisah tentang pembinaan sebuah negara Israel. Untuk mendidik generasi baru pula, selepas habis fasa tu nak didik generasi baru dia pula, dia tanamkan pula lagu dengan Hatifah, ialah mengenai mendapatkan Jerusalem. Berarti saya nak ingatkan tuan-tuan, berbaloi tak kita bertekak tentang ustaz ni kata itu ustaz. Saya nak tanya pada ustaz tu, ustaz kalau saya bagi dengar lagu Hatifah ni, ustaz yang menentang ni, apa yang ustaz boleh dalilkan tentang lagu Hatifah? Ustaz Izzi Korban ni, apa yang ustaz boleh dalilkan untuk lagu Hatifah? Jadi apa sekarang? Kalau kita dengar je lagu ni, jadi apa pada kita? Jadi jihad tak pada kita untuk pertahankan Masjid Al-Aqsa? Berarti untuk sampai tahap jihad itulah kita kata kena bermula dengan usaha. Mendapatkan semula, semua orang mesti faham. Mendapatkan Gaza adalah pintu masuk untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa. Sebab Masjid Al-Aqsa ni dia tak ada pintu nak masuk. Sebab Israel kunci dia jadi bulatan di tengah. Okey, kalau tuan-tuan tengok peta tu kan, kita nak masuk daripada sebelah Lubnan, itu tanah dia. Kita nak masuk daripada sebelah Bukit Golan, dia kunci di tengah-tengah. Menjadikan Masjid Al-Aqsa ni langsung tiada jalan darat untuk kita masuk. Kecuali Gaza, kita masih ada jalan laut dan kita masih ada jalan darat daripada Mesir. 2 peluang untuk orang Islam masih mendapatkan untuk dapatkan Gaza sebagai pintu masuk. Pintu masuk. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Bahawa setiap kali apabila orang Islam melangkah, sama ada orang kata dekat saya, masalah pergi dengan orang kafir. Masalah pergi dengan orang kafir. Tuan-tuan, kita tinggal dengan orang kafir di Malaysia pun dah lama. Sebahagian besar daripada tuan-tuan menjadi orang yang warak, tak pergi minum arak. Kita duduk di Malaysia, tinggal dengan orang kafir pun dah lama. Okey? Perniagaan babi dan perniagaan segala benda ada, kita tak makan babi. Berarti tinggal bersama tak berarti kita menjadi seperti mereka. Kita duduk Malaysia ni, tuan-tuan duduk pening kat orang pasal orang kafir, tuan-tuan duduk sini. Saya duduk Kuala Lumpur ni, kalau ikut-ikut nak lepas anak saya keluar pun takut. Sebab bandar sampai saja ke Lok Yu tu dah pusat karaoke. Masuk Jalan Pudu dah jumpa disco. Pergi ke Jalan Piramli dah jumpa kawasan, nama nak sebut mengesian dekat arwah Tan Sri. Pergi ke Jalan Dot tu dah ada pusat pelacuran. Berarti yang penting bukan dengan siapa kita berada. Kalau kita berada dalam agama Allah, kita pegang tali Allah, tak ada masalah. Tuan-tuan lalu pergi Shah Alam, KL Shah Alam kan. Tuan-tuan jadi peminum arak. Sebab di sebelah kanan, di sebelah kiri kita waktu pergi dan di sebelah kanan kita waktu balik. 2 kilang arak. Saya masuk Kuala Lumpur dah ada dah. Berarti taklah menjadi satu hujah. Berada bersama orang-orang kafir, kita ni panggil macam orang kafir. Okey, tuan-tuan kata pula, dia ni pakai tak Islamik. Saya pun beritahu. Tuan-tuan nak naik train, tuan-tuan tengok dulu tak train tu. Oh, pakaian tak Islamik, tuan-tuan pun tunda train tuan-tuan. Tuan-tuan nak naik kapal terbang kan, tuan-tuan beli tiket naik dulu check. Oh, saya batalkan penerbangan saya kerana penerbangan ni ada arak. Saya batalkan saya punya tiket bas ni kerana ada wanita dan ada juga orang kafir. Tak ada. Sebab yang penting dalam kehidupan dunia yang rasional ni tuan-tuan, bukan di mana kita berada. Agama dalam hati kita tu duduk dekat mana. Jadi saya kadang-kadang, saya pun jadi aneh. Bila nak pergi berjuang dalam jalan agama, tuan-tuan kata, tak syumul lah dia macam ni. Yang saya tanya pula, yang tuan-tuan pergi bekerja, rakan, sekerja, rakan, kilang, majikan tuan-tuan. Bahkan majikan tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada rasa. Berarti kita pegang pada satu prinsip dalam dunia yang mencabar. Nak mencari satu tempat yang absah dan sahih tak ada lah. Maka itu iman tu jadi penting. Sebab kita akan bagi di tempat yang tak ada absah dan tak sahih, yang iman tu terpelihara, iman ni selalu tercabar. Maka tak jadi masalah. Sebab tu saya bagi tahu kepada tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan nak naik train tu, nak tunggu sampai dapat train yang kemudiannya. Train di Malaysia ni perjuangan hanya setakat train perempuan je. Kita belum lagi dapat berjuang train yang Islamic compliant. Tak adalah lagi, tak boleh nak buat di negara kita ni. Pejuangnya ramai tapi dia duk berjuang supaya sumut Islamik. Kalau tuan-tuan berjuang nak dapatkan train Islamik, satu kita panggil apa, satu train tu kita panggil apa? Coach.
Tuan-tuan nak minta satu coach Islamik, tuan-tuan nak minta apa, saya bersetuju lah. Tuan-tuan hanya reyuh Islamik ni untuk benda yang setahun sekali berlaku. Yang benda hari-hari berlaku, tuan-tuan tak gaduh pula nak minta. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, ujian yang kita alami tentang bersama dengan orang-orang bukan Islam tetapi menyesuaikan diri, kita dah lalu dah. Sebab kita bukan tinggal di negara yang tak ada semua benda ni. Maka saya jelas, bila sampai dekat sini barulah tuan-tuan bila dikelang kabut. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan kerja korporat kan, tuan-tuan ada teamwork. Kalau teamwork tuan-tuan bukan orang Islam untuk mencapai matlamat korporat, tuan-tuan buat je teamwork tu. Dia peluk awak peluk dia, buatlah. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, kadang-kadang demand dan juga dalil yang tuan-tuan pakai ni, tuan-tuan pun tak sedar, lebih baik dalil tu tuan-tuan pakai untuk diri tuan-tuan sendiri, iaitu berjuang sampailah tuan-tuan dapat benda tu. Jadi tuan-tuan hanya mengambil agama untuk didalilkan pada benda tuan-tuan benci. Tapi yang mana tuan-tuan dah terlibat, kita kata tak apalah, kita dah terlibat, tak payah pakailah dalil ni, penatlah nak tunggu kod yang ada kod syariah. Jenuh aku, tak akan ada lah gerabak kereta api syariah. Betul? Saya nak gelak lah hujah tu. Saya kata, mamak ni saya rasa mesti kalau dia nak naik train, dia keluar pukul 5.30. Dia tunggu, dia hendak, okey naik. Saya tak pastilah. Okey, itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Berarti apa yang saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, jangan berasa gagal bagi kejayaan yang tidak dijanjikan. Untuk Gaza ni tuan-tuan bukan saja tentang sumut. Nanti kita akan kempen lagi pula dengan tuan-tuan untuk pembangunan semula Gaza. Kita nak kena jawab pula. Datang lagi puak satu lagi pula. Dia tak bawa lah dalil. Dia bawa pula dalil. Banner hospital nanti kalau Israel bom, dia bawa lagi dalil. Pucung tak ada hospital. Benut tak ada hospital. Baling ke apa, mana semua. Dia bagilah semua daerah. Saya pun tak tahu daerah mana tak ada. Dia akan mengatakan bahawa agama kebaikan dia adalah mesti kepada bangsa dan negara dulu. Sedangkan agama ni, bangsa dan negara ni dibentuk oleh orang-orang kolonial. Islam pada asasnya bermula daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampailah dia adalah negara umat. Hinggalah kita kalah dalam Perang Dunia yang pertama, kemudiannya Perancis memecahkan apa yang dipanggil negara umat. Daripada Empire Osmaniyah ni dipecah menjadi negara bangsa sesuai dengan pattern Barat. Sebab Barat tidak pernah membangunkan negara umat. Barat tidak pernah membangunkan negara umat kerana Eropah ni daripada dulu dia ada 7 bangsa penjajah dan dia ada sampai sekarang 56 negara dia adalah negara yang berasaskan nation state. Maka akhirnya nation state ni dipecahkan kepada negara-negara yang mereka jajah. Terbentuklah negara daripada berakhirnya era negara umat 1917 menjadi era kepada negara berbangsa-bangsa. Maka akhirnya tuan-tuan, penyakit yang jadikan nation state yang datang daripada Barat jatuh pada kita pula. Hinggalah saya pun tak tahu di mana orang berani begitu berhujah. Dalil dia dengan mengatakan, utama kan adalah kita orang Melayu, negara kita. Sedangkan negara itu dalilnya datang daripada kolonialisme yang memecahkan daripada Islam, daripada sebuah negara umat, empire umat, kepada apa yang dipanggil blok-blok negara bangsa. Nation state ni adalah istilah daripada Barat apabila mereka nak membebaskan negara-negara yang dijajah. Kerana ketika perjanjian berlaku, perjanjian Inggeris Belanda 1874 memisahkan kita ni menjadi wilayah British, manakala Indonesia menjadi wilayah Belanda, pecah. Kemudian ada perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam jatuhnya Empire Osmaniyah di mana bumi Syam ni ataupun Empire Osmaniyah dipecah kepada 22 buah negara. Di antaranya penjajah dia adalah Perancis, British dan juga Itali. Di mana Itali merdekakan negara-negara ni kemudian membentuk apa yang dipanggil sebagai nation state, iaitu ketika penjajah nak memerdekakan sebuah kawasan tu, bangsa manakah yang menjadi bangsa penduduk negara tu? Jadi dibentuklah, kecuali Palestin je bangsanya tidak diberi negara. Jadi sampai sekarang, oleh kerana konsep negara tu, semua saya pun terkejut sebab banyak orang tanya bukan komen yang common kita dengar, tolonglah dekat negara kita dulu. Begitu kuat kesan nation state yang ditinggalkan oleh bekas penjajah hingga dia diagamakan gini. Sekarang dia dah jadi sebahagian daripada pendirian kita orang Islam. Jaga dulu Malaysia ni, jaga dulu Islam di Malaysia ni. Perkataan nation state ni adalah datang daripada Barat, di mana kolonialisme, membentuk pasca kolonialisme, nak buat perjanjian sempadan supaya dunia tak berperang lagi, maka disempadan-sempadankan. Maka akhirnya tuan-tuan, konsep umat tu hilang. Kerana taatnya kita kepada apa yang dipanggil nation state yang dipecahkan oleh orang-orang Barat ketika 7 bangsa penjajah dunia ni nak lepaskan dunia ni kepada negara-negara merdeka selepas berakhir perang dunia kedua. Itulah saya jelaskan kepada tuan-tuan. Dan saya ucap terima kasih walaupun tuan-tuan penat dan tuan-tuan letih kerana ramai orang mengadakan ibadah korban. Sebahagian tuan-tuan sedang dalam perjalanan dan sebahagian tuan-tuan yang berada dekat sini. Itulah saya cerita pada tuan-tuan. Bantu Palestin, dia kata
dia kata rugi. Lepas tu dia cerita lah pasal Malaysia Utama, kutip korban, dia pergi korban dekat mana-mana kata, betul pula untuk dia betul je. Ni kepada saudara Izzy korban ni. Untuk dia betul. Apa yang dia buat betul. Apa yang saya buat tak betul. Okay, saya nak jelaskan lagi satu tentang 40,000 ni. Ini pertama kali saya jelaskan, besok pergi tanya dekat Prime Work. Astagfirullahaladzim. Harap saya tak sombong. Tuan-tuan tengok kan video saya semua tentang promote filem Hin Rajab. Hin Rajab tu yang saya promote tu, tengok dekat video siapa yang tengok TikTok ni, Hin Rajab ni. Saya ditawarkan untuk mempromosi filem Hin Rajab dengan RM15,000. Lillahi ta'ala, Prime Work masih ada. Tanya dengan Prime Work, Ziyad Isrim ambil tak duit tu? Saya tak ambil. Saya kata kepada Prime Work, saya akan buat percuma kerana ini adalah sebuah filem tentang Palestin. Duit yang nak bayar pada saya, bagilah kepada Badan Kebajikan. Dan saya tak sign satu agreement pun. Saya kata, kalau nak bercakap tentang Palestin kena pakai agreement, saya kata akan jadi sangat memalukan. Saya datang sebagai orang yang tuan-tuan percaya boleh bercakap, saya kata pada orang Prime Work, saya datang sebagai orang yang tuan-tuan percaya untuk boleh cakap tentang Palestin, saya nak kena sign satu agreement. Mengatakan saya akan cakap tentang Palestin, saya tak ambil duit, duit ni bagilah kepada, tak ada. Saya kata dekat dia, pulanglah kepada siapa pun. Dan saya travel masa saya dan saya naikkan video. Dan filem tu tuan-tuan, mereka target Bana, tolonglah Bana. Sebab budak-budak ni junior, dia kenal saya dalam Pak Market. Kita aim 400,000 je. Filem tu capai 1.2 juta ringgit kutipan tiket. Saya pun boleh minta 15,000, takkan tak ada bonus je. Dulu janji 15,000, kalau saya nak berkira Palestin untuk diniagakan, Gaza untuk diniagakan, saya pun boleh kata. Dulu kita aim 400,000 je. 15,000 untuk saya dah buat video banyak dah. Saya dah travel, jumpa orang di Pawagam apa semua gini. Anda dapat 3 kali ganda. Takkan tak boleh up sikit bayaran saya? Lillahi ta'ala, sepatah pun kami tak nak bercakap tentang bayaran. Jadi saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Dan tanya semua masjid yang pernah panggil saya. Semua masjid yang pernah panggil saya. Tuan-tuan boleh tengok video-video saya, carilah masjid-masjid, tanya berapa saya minta. Saya tak pernah mengenakan bayaran. Sampai sekarang, Palestin bukan untuk dijual. Saya nak berniaga, saya jual buku yang lain. Sebab itu kerjaya saya. Itu kerjaya saya. Sebab tu tuan-tuan tanya, ada masjid nak bayar 2,000. Saya kata, saya akan rasa serba salah. Sebab masjid tu saya tak pernah pergi semayang. Berarti saya tak pernah terima lah kat masjid tu. Saya duduk pergi semayang masjid An-Najihin. Jemput saya masjid yang lain. Masjid tu berarti saya tak pernah letakkan satu sen pun dekat masjid tu. Maka saya kata, dermakanlah balik kat masjid. Dia kata tak boleh, ni bukan duit masjid. Ni duit orang yang paling kaya dalam kawasan masjid ni. Dia kami tanya dalam grup masjid, dia nak bayar dekat Dana 2,000. Saya kata tak apa, tu urusan dia dengan tuan-tuan. Maksudnya saya pun dah berangin juga duk kejar-kejar saya kan. Saya akan rasa malu sebab semua orang akan ingat kata, boleh tak dalam semua benda kita cakap sekali buat Palestin ni. Kalau kita tak nak duit dah, semua orang akan menganggap bahawa kena tanya dia berkali-kali, betulkah untuk Palestin ni percuma? Saya kata punya doif orang kita berfikir tentang cinta Palestin ni. Lama-lama saya terpaksa jawab kasar. Itu tuan dengan grup WhatsApp tuan, saya dengan tuan. Sekarang saya tak nak ambil duit ni. Saya kata pulangkan balik pada masjid. Dia pun tengok muka saya dah, kan saya ni melenting cepat. Dia tengok muka saya dah merah. Dia memfaham. Saya tak pernah ambil bayaran. Tu saya nak jelaskan kepada tuan-tuan. Untuk orang yang memikirkan semua benda berpeluang untuk buat duit. Dia mungkin ingat sama. Sebab tu bila Yahudi tu tampar saya berkali-kali untuk saya mengaku. Saya tahu dia ada rekod dekat depan tu. Saya duduk, saya masih ingat saya disiasat di kerusi nombor 14. Apa dia buat? Depan saya. Qatar pay you. You get $10,000 from Qatar. Tuan-tuan tanya, semua orang kena soalan ni. Tapi semua orang tak nak cerita lagi sebab semua orang duk asyik cerita benda yang lain. Dia tampar saya. No? Sebab saya tahu rekod, dia nak saya mengaku. Saya datang kerana dibayar oleh Qatar. Dalam kes Sumut ni, Israel menyalahkan Qatar. Dia mengata Qatar yang mendanai Sumut ni. Dia ulang banyak kali. Lepas dia bagi ulang ni sebab kita spek dah kena letak atas meja kan. Lepas tu tangan kita ni kena gari. Duduk menghadap dia. Hujung penampar dia kena. Apa tuan-tuan? Berarti saya jelaskan kepada tuan-tuan, Israel pun nak menanamkan kepada semua orang bahawa dia pun tak boleh percaya bahawa ada orang datang melalui semua susah ni hanya untuk Gaza. Sebab Yahudi tak tahu dalam dunia akan wujud orang Islam yang begini. Dalam dunia ni orang Israel orang Yahudi tak tahu akan wujud orang-orang bukan Islam yang datang ke Gaza untuk menyelamatkan rakyat Gaza ketika mereka berketurunan nak bunuh orang Gaza. Dia punya marah dekat Iran dengan Qatar ni Allah saja yang tahu. Dan dia marah dekat Qatar, dia tampar kita sebab kita tak mengaku Qatar bagi duit. Saya kata no, I'm not be paid. Lagi dia tampar. Saya kata celaka betul. Dia punya marah dekat Qatar kerana Qatar menjadi penyokong kuat Hamas. Dia tampar.
Balik elok sihat tak apa, tahun depan awak pergilah pula, awak pun balik sihat juga. Yang komen tu balik elok je sihat kan. Tu awak pergilah tahun depan, kalau awak balik sihat alhamdulillah. Ada juga yang tak sihat, patah tulang bau apa semua, awak pergi. Kan. Kalau balik nanti tak ada biji mata, dah boleh lah. Apa saya pun cakap Datuk Seri Anwar, dia dah tak ada biji mata Datuk Seri Anwar. Bagilah dia gelaran sikit. Bagi dia Datuk Paduka Seri Bentara Mata, sebab dia dah hilang 2 biji mata. Kan. Ini masalah dia. Kalau selamat, syukur alhamdulillah. Kalau tak selamat pun syukur alhamdulillah. Sebab luka ni tuan-tuan, luka ditinggal girlfriend, parut dia tak tahu banyak mana. Okey, luka waktu kecil ni penuh dekat betis. Ada sedikit luka untuk Palestin, tak malulah tuan-tuan mati besok. Kan. Luka main betina ni, luka gilakan jantan ni dah penuh dah dekat badan ni tuan-tuan. Luka itu, luka badan, luka jahat, luka sikit untuk Palestin, apa nak galak sangat. Jadi tak payahlah duk risau lah. Balik elok saja ke apa. Tu saya nak jelas. Banyak saja yang pergi balik pun cedera. Dia tak fikir pun cedera tu. Sebab semua orang rasa dengan kecederaan itu bahawa mereka telah pun berpasakan dia berbaloi. Ada persoalan tak? Ada persoalan tuan-tuan nak tanya tak? Saya ucap terima kasih 8,800 orang lebih. Saya nak kena habiskan sebab saya nak layan tuan rumah dengan close story sebab tuan rumah dia akan dapat semua. Saya akan tunjuk macam mana ditahan dekat tuan-tuan. Tak sesuai lah pasal dia ada limited version dan dia ada unlimited version. Untuk kawan-kawan daripada keluarga ni saya akan cerita detail keadaan ditahan nanti. Lajunya tuan-tuan komen. Okey dan saya jelaskan kepada tuan-tuan hari ini mana-mana tuan-tuan yang telah bagi, terima kasih, RM11,044. Kita dapat RM11,044 live TikTok. Saya beritahu pada tuan-tuan, gift yang tuan-tuan bagi selama saya buka TikTok sampai sekarang 1 sen saya tak pernah makan. Jadi terima kasih untuk TikTok perjalanan sumut, tuan-tuan bagi kat saya RM11,044. Kita telah mengagihkan semalam, selesai. Kita bagi kepada ada rumah Yayasan Al-Riqab untuk projek Kenduri Raya. Besok mereka akan dapat daging banyak. Tiap-tiap tahun rumah Rikab dekat Cokin ni dapat daging, tapi tak boleh nak masak sebab orang hantar daging. Daging kalau dihantar ke rumah orang miskin, dia pun tak ada dapur, tak ada lauk nak masak. Kebiasaannya dia buat biunsut, dia buat nasi kenduri. Maka kita hantar wang kenduri. Kerana tiap-tiap tahun kita tahu daging akan datang banyak sampai daripada Kelang orang bagi. Jadi kita kendurikan. Sebahagian daripada wang yang tuan-tuan bagi pada saya telah pun kendurikan. Kalau tuan-tuan tengok video hari ini dan tuan-tuan tengok posting di FB, kita telah agihkan kepada masyarakat asnaf di sekitar jalan Tiong Nam, masyarakat asnaf di sekitar Jalan Lorong Haji Taib. Kita bagi juga kepada masyarakat saya jelaskan tuan-tuan tau, pasal duit ni tuan-tuan bagi saya gift tau. Maka saya bagi juga kepada pondan semalam. Ramai mereka yang menjadi pondan cek makan tu, ada 6-7 orang kita bagi dengan mengatakan baliklah esok nak raya. Tak payahlah buat kerja ni, kita panggil menutup pintu maksiat. Dan kita bagi juga kepada 4 pelacur tua RM150 seorang untuk mengatakan besok hari raya tutuplah pintu maksiat malam ni, pergilah elok-elok tidur malam raya, besok bangun raya kakak ni kakak. Siapa yang follow saya tentang coket tahu. Jadi RM11,044 yang tuan-tuan gift kan selama saya live ni telah selamat diagihkan semalam. Mana duit gift hari ni kita agihkanlah kemudian nanti. Sebab semua orang duk kata seronok dia buat live dapat duit gift ribu-ribu. Siapa yang dah follow lama tahu duit gift ni tak pernah saya ambil. Duit gift ni memang setiap bulan kita bagi pada projek menyediakan 150 makanan tengah hari setiap Isnin sampai Jumaat di Jalan Tambu Sami. Duit ni juga kita uruskan jenazah orang Islam yang tak dituntut. Kadang-kadang orang Islam ni dia mati tak ikut hari. Dia tak macam pejabat kerajaan bekerja ikut hari, tapi malaikat maut datang tak ikut hari. Jadi matilah orang tu pada hari Jumaat. Sabtu Ahad pejabat tutup. Jenazah tak ada waris. Maka duit tu hadiah TikTok tuan-tuan lah kita uruskan RM1,500 untuk menguruskan jenazah daripada ambil dia di hospital, mandikan, bawa pergi ke balai polis Dang Wangi, di sana dikafankan. Kemudian bawa terus dan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Medan. Jadi tuan-tuan tak payah risau. Tuan-tuan bagi banyak gift pun saya tak kaya atas gift tuan-tuan. Duit tu kita alihkan balik untuk pelbagai projek yang kita dah jalankan. Yang mana baru masuk duk ingat saya kemaruk gift. Tak, saya jual buku. Nanti jual buku, cuma malam ni saya tak jual. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, bagi RM11,044 kita tak ada jenazah. Alhamdulillah insya-Allah tak ada jenazah. Jadi kita keluarkan dah semalam. Dengan kita agihkan di kawasan-kawasan yang selain daripada kita membantu asnaf, kita juga ada satu konsep yang kita belajar daripada seorang wali Allah pada zaman Sultan Murad yang kedua, iaitu apabila kamu tak mampu menghentikan maksiat tapi kamu masih mampu untuk menutup pintu dia, jadi kita bagilah supaya malam tu
terhenti orang yang nak menjual tubuh, maka kita menutup pintu orang yang akan melanggar tubuh. Terhenti orang yang kemudiannya hendak melakukan perbuatan yang maksiat, maka orang yang datang mencari maksiat juga akan terhenti. Jadi tuan-tuan jangan risau, gift yang tuan-tuan bagi ni tak akan bertukar menjadi apa-apa, melainkan dia bertukar menjadi apa yang kita akan agihkan kepada mereka yang berkeperluan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.